Sekarang saya dalam misi untuk dapatkan PhD. Kita dah 5-6 tahun ni. Umur dah 35. Dan biasanya umur bayi saya ni, anak tengah main. Biasanya umur bayi saya ni kawan-kawan dah stop dah. Dan tak sambung dah belajar. Ramai yang kata, wah, masih boleh sambung belajar lagi umur-umur dah bayi macam ni kan. Pendapat saya bukan faktor umur ataupun kemampuan otak kita tu. Yang cuma kita ni dah terhad dari sudut keluarga, kerja, tanggungjawab. Beza dengan zaman degree dulu. Bila belajar tu, itulah fokus utamanya. Tapi kalau kita tengok dari sudut kecerdasan otak, dia belum berkembang sepenuhnya lagi, belum mantap lagi. Bila masuk 30 ni, belum. Sebab dulu kajian fungsi otak secara keseluruhan, bila nak kira gabungan antara kecerdasan, kepribadian, puncak kehebatan otak manusia ni di antara 50 hingga 60. Sebab usia pada waktu ni, otak dah kumpul banyak pengalaman hidup, pengetahuan, kematangan emosi dan cara fikir yang lebih rasional. Waktu 20-an, otak kita ni jenis cepat, fluid intelligence tinggi, dan proses maklumat laju, daya ingatan, kerja kuat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah baru tu dekat tahap yang baik. Tapi kita ni waktu tu masih mentah dari segi pengalaman hidup dan kawalan emosi. Bila masuk tu 20-an, bila masuk 30-an, processing speed tu dia dah mula turun sikit. Tapi dah mula berubah kepada crystallized intelligence. Kebijaksanaan dan kefahaman tu berdasarkan pengalaman tu makin meningkat. Kita belajar guna strategi, bukan semata-mata kelajuan je. Dan bila masuk 40, 50-an pula, walaupun reaksi mungkin dah tak sepantas dulu zaman muda, keupayaan untuk buat keputusan, menilai risiko, tengok konteks, memahami manusia, capai tahap kematangan tertinggi. Otak jadi lebih bijak berfikir panjang, bukan sekadar cepat bertindak je. Dan jadi kalau nak sambung PhD, umur 30, 40 ni masa yang sesuai. Otak masih lagi fleksibel, emosi lebih stabil dan motivasi pun datang daripada kefahaman yang lebih mendalam tentang hidup.